kan? Ni yang viral kan? Ni yang viral tahun lepas ni. Oh, lepas ya. Tahun lepas ni. Jangan panik dan jauhkan diri Tapi dia dari ular tersebut. dah popular benar dia ni. Jangan Ya, anggota tuan ni. kau membuat sesuatu Rukiah namanya. Itulah, Rokia. Ini berapa tontonan ni? hubungi. Ini dalam 270,000 tak silap saya lah. Oh, Tak adalah banyak mana. 100,000 dahsyat tu. Boleh lah. Atau dia anggota ni dia memang roger dia buat video lah. Tak ada kerja dia buat video. Ada? Ini kebetulan saya panggil lah. Oh, dia Sebab saya bahagian PRO saya pegang agak. sebab dia tengok ni tuan ada cerita ialah ni penerangan mengenai ular lah kan. Ya. Dapat Oh, rupiah. dahsyat Dah ni. jumpa lipas pula macam mana? Dia depan dia viral dia ada act ke? Dia action sikit tak ada. Adalah dia punya belagak tu ada sikit. Ya. Oh. Jadi inilah orangnya depan mata Chor ni. Kita bersama dengan Rokia. Ya. Acan kalau boleh kongsikan sikit apa nama sebenar? Sebenarnya salah sia. Salah sia. Tapi dirokiah-rokiahkan oleh depa lah ni. Tuan-tuan ni. Okey, kita panggil Puan Sal lah. Panggil Puan. Ya, Sal. Macam mana bila dah jadi famous tu macam mana rasa? Rasa belagak tu ada sikit lah. Tak ada. Tapi lah bila Chor tengok aja video Rokiah ni kan, Chor rasa macam memanglah bukan ada roja apa pun. Itu je lebat video. Tak payah sepatutnya APM ni tak payah wujud pun. Memang tak payah Mesan. Berapa nak bayar Chor ni? Tapi betul lah. Orang bila kita tengok macam tu orang rasa macam kadang tak ada roja buat je lah video. Ada. Ada Sebenarnya saya ni menjaga kewangan. Oh. Kat APM Kuala tu. Tapi bila dah settle kerja kewangan tu, panggil adik tuan ni buatlah video. Sebab sebelum ni saya memang ada pegang PRO. Tapi kewangan tu kosong, saya ditukarkan kepada kewangan, unit kewangan. Itu yang bantu-bantu tu lah. Benda tu boleh ngam lah. Ngam soi orang kata. Ngam soi ya. Maknanya Puan Sam memang roja hari. Saya mengerja hari-hari walaupun saya sukarelawan, tapi saya kontrak lah setahun-setahun. Okey. Saya buat kewangan sekarang. Okey. Isnin sampai Jumaat lah pagi. Sabtu Ahad tu boleh masuk duti operasi tu, pergi nangkap ular tu boleh. Oh boleh Reti Sebab suara Chor ni adalah suara penonton. Dia bila dia tengok ni asyik buat video ni gila famous ni, baik tak payah ada kan. Tak baik cakap apa tu Chor. Tak baik. Itu puncanya kita hari ni podcast. Kena gaburkan kat depa tu. Kita kena pandai-pandai je aku ngulatnya roja ya. Maknanya Puan Sam boleh nangkap ular. Ya boleh. Boleh buat roja lasok boleh Ya boleh, kira duit pun boleh ni. Kira duit tu. Salah kena. Salah itu penting tu. Kadang-kadang dua keping melekat kan. Baik, kau tu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita podcast. Jadi kita nak sembang yang sepenuhnya mengenai yang paling best lah. Yang paling bestnya Chor nak sebut kan. Dulu nama dia Jepam, sekarang kita panggil dia APM. Tapi kita dulu Jepam tak ada. Sekarang kita panggil Apam pula. Kita panggil APM ke apa. Jadi macam mana nama berubah, apa roja, apa benda demo buat, macam mana nak telefon, macam mana nak jadi rupa demo, semua kita akan rungkit hari ni. Sebelah Chor, orang yang layak untuk bercakap, orang yang ada orang kata apa, pangkat dia di dalam APM Kuala Kangsar ni kan. Dan pendek katanya semua yang ada hari ni orang penting-penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah sihat. Allahu akbar. Sebelah kita ada Encik Rahimi ya. Ya saya. Tuan Ashraf, Encik Rahimi dan juga Puan Sal. Okey. Pendekkan cerita terus. Kan? Ya. Sebelum kita pergi topik berat-berat tu. Macam mana tuan boleh wujudnya Rokiah? Okey. Dia Rokiah ni bermulanya dia sebenarnya saya ni orang kata jiwa PRO lah, jiwa media sosial. Maksud kata saya suka buat video, video-video konten. Okay. Pergi mana-mana saya suka rakam, saya ambil gambar kan. Okey. Tapi dalam masa yang sama, masa tu saya ingat saya nak buat video tentang APM lah. Okey. Sebab orang kata peredaran zaman sekarang ni, zaman konten. Ya betul-betul. So saya gunakan peluang tu lah sebab kita nak sampaikan mesej kepada orang awam melalui konten-konten ni lah.
Oh bukan saja seronok, ada mesej nak sampaikan. Ada mesej nak sampaikan. Okey. Dari segi info-info, maklumat-maklumat yang berkaitan dengan APM lah. Okey. So dari situlah tercetusnya saya nak buat watak Rokiah ni. Dia mulanya saya cakap dengan anggota lah. Masa tu saya secara sukarela lah siapa yang berkelapangan kan. Kebetulan masa tu si Rokiah ni dia free. Maksud kata dia ada effort lah. Okey. Satu lagi dia pun ada background sebenarnya, background daripada pelakon teater lah apa kan. Yalah, dia memang handai orang. Dia memang handainya. Saya pun masa tu baru tahu kan. Lepas tu punca nama Rokiah tu asal daripada dia nama Salasia. Nama dia Salasia. Biasa orang panggil Sia lah. Sia lah. Tak. Bila jumpa dekat luar, bila saya selalu orang kata bekerjasama dengan dia kan. Dia bawa saya. So masa tu dia selalu sebut kalau sikit-sikit no Rokiah. Bila sikit-sikit no Rokiah. Itu punca dia. Bila saya pun macam nice juga guna nama tu kan, Noh Rokiah. Sebab bila saya nak buat video ni, kalau boleh saya nak buat yang ada trademark sendirilah. Ya, betul. Salah satu contoh macam tengok yang video-video konten yang lain-lain lah. Contoh Syamil Sazli ke. Dia ada Asif, dia ada Yopare sebagai salah satu contoh. So macam yang lain pun Soot apa kan. So benda-benda tu yang saya nak create. Maksud kata kita try create watak Rokiah. Tengok jadi ke tak. So kat situ bermulanya saya buat video. Kata saya cakap Salasia, jom saya nak buat video sekian. Tapi ada bentuk lawak sikit lah. Sebab kalau kita nak sampaikan secara formal, bukan kata Gen Z je. Gen millennial ni pun kurang tarikan. Dia cepat bosan. Orang kata cepat bosan. Betul. Cepat bosan. So kat situlah saya kata kita buatlah, kata ada lawak-lawak sikit kan. Lepas tu yang penting mesej kita nak sampaikan tu. Sebab benda-benda ni kadang-kadang ada yang fikir negatif. Dia kata apalah buat video apa semua kan. Tambah-tambah pula uniform kan. Bagi saya dia bergantung pada persepsi dan tujuan masing-masing. Tujuan saya nak sampaikan mesej. Contoh macam ada pengambilan, sebab kita mostly APM ni daripada sukarelawan, memang ramai sukarelawan. So macam mana kita nak tarik minat untuk orang awam nak join dengan sukarelawan. So salah satu macam saya bagi tahu tadi lah, kita buat video-video konten supaya benda tu sampai bila dia tengok video kan, kata oh rupanya ada pengambilan, ada rupanya betul. anggota sukarelawan. Dia banyak tengok video tu bukan sekadar kesedaran je, konsep kesedaran je. Dia ada juga tentang macam mana kita nak jadi anggota semua kan. Benda tu baguslah pada Cho Kema. Pertama sekali Cho ucapkan terima kasih banyak lah kerana sudi semua datang untuk kita podcast Cho hari ni kan. Bila Koma dengar tadi Tuan Ashraf bagi mukadimah itu, mesti nombor satu tu dah ada dalam kepala dah soalannya tu. Yang macam mana Koma rasa, Koma tanya macam mana badai uniform ni boleh pula buat video kan, tak salah ke dari segi undang-undang apa semua. Sekejap lagi kita sembang lebih panjang kan. Sebelum kita tu kena kenalan dulu Tuan Ashraf kita. Kalau di Kuala sebagai apa? Saya Lieutenant Muda Muhammad Ashraf bin Tajuddin. Kalau untuk di Kuala, saya bahagian angkatan lah. Bahagian angkatan, PRO dan kewangan. Okey, sebelah kita ada Encik Rahimi. Baik. Encik Rahimi pula di Kuala sebagai apa tu? Saya Staf Muda Pertahanan Awam Rahimi bin Rasidi. Bertugas di bahagian pengurusan dan pentadbiran lah. So di bawah bahagian latihan operasi dan store lah. Bahagian operasi dan store lah. Latihan dan sebagainya. Sebab Cho tertarik tu, sudah tengok Encik Rahimi seorang je baju lain kan? Celorin lah. Ni orang panggil celorin kan? celorin. Okey. Dia kepelbagaian lah uniform. Kita ada macam-macam lah. Nombor 1, 2, 3 dan 4 lah. Dan termasuk untuk jasmani nombor 8. Nombor 8. Kita ada macam baju yang sekarang yang korang boleh tengok ni. Ni baju uniform nombor 2. Yang Cho tengah tengok ni uniform nombor 2 lah. Baju uniform nombor 2 ni biasanya untuk majlis-majlis rasmi lah. Majlis-majlis rasmi. Lepas tu yang Salasia tu baju nombor 3. Nombor 3 ni biasanya pejabat. Yang ni nombor 4. Nombor 4 dia ada 2, plain dan digital. Ni biasa untuk operasi lah. Plain digital? Plain tu biru kosong lah. Dia ada warna biru.
Oh, dia tak ada Dia tak ada corak-corak corak-corak tu. macam ni, Okey. apa Oh, ini Masih lah. lagi ya, masih ya, lagi ya. menggunakan dua color lah, biru dengan digital ni lah. Oh, ya ya. Oh, macam ni apa? Ya, ya, Cik ya. Syairah kita. Cik Syairah okey, kita. baik. Okey, yang macam Rocky Puan pakai. Sal kita punya. Okey, Rokiah kita pakai ni. Ini memang kena pudar cahaya matahari ke atau memang kopi tu Tak colour? adanya pudar, memang gini warnanya Oh, memang gitu, Dia slow sikit lah. Dia untuk pejabat. Oh. Tukar pejabat kita ada baju dia. Kalau lelaki lengan pendek. Memang tone colour dia dia, macam dia tu. tone down sikit. Oh, okey. Biru laut. Baik. Okey, kalau Rokiah kita 3 tahun berkhidmat. Baru 3 tahun masuk 3 tahun. Encik Raimi? Daripada 2009 hingga sekarang lah. 2009 sekarang alhamdulillah. lah. Tak orang Pai. lama. Ni orang lama lah. Saya je baru. Tuan baru di Kuala Kangsar. Ya, baru di Kuala Kangsar. Tuan bukan orang Kuala. Saya kalau ikutkan, saya asal Kedah. Oh, asal Kedah. Oh. Tapi bila dah duduk lama dengan Encik Raini, dengan Kiah ni, dia dah terbiasa logat Ya. Kuala pula kan. Dia murtad Kedah. Tak tahulah jadi apa suara dengar buruk ke tak. Logat Kuala kan. Ya. Okey, bila sebab itu cuba bagi hint tu untuk soalan yang akan datang tu. Kan? Sebabkan tuan bukan asal Kuala Kangsar, Batu Roger di Kuala Kangsar. Tak ada soalan dia tu. Tapi sebelum tu soalan yang paling orang nak tahu, boleh tak kisahlah tuan ke Encik Raimi ke nak cerita APM ni sendiri. Apa tu pengenalannya APM tu? Orang tak tahu kan. Mungkinlah macam Coco tahulah kan. Setengah orang yang tengok apa pasal pula dia ini tentera laut ke? Bomber ke? Apa sebab warna biru lah. Orang tak tahu kan. Jadi pengenalan secara ringkas. Tak kisah Encik Raimi ataupun tuan, silakan. Okey, pengenalan secara ringkas lah. Baik. Kalau saya nak cerita tak ringkas ni panjang. Oh ya, betul. Tak cukup kita masa podcast ni. Ya, mungkin betul. 2 jam. Betul? Kalau dah kali menyembang ni kan. Okey, pengenalan secara ringkas lah. Dia APM ni, sejarah revolusi pertahanan awam ni, sebenarnya bermula pada 1939 lagi. Dah 87 tahun dah. Perang dunia pertama. Perang dunia pertama dah ada. Lama. Dia tujuan dia sebenarnya untuk melindungi orang awam daripada ancaman peperangan. Okey. Khususnya masa peperangan dunia kedua lah. Okey. So pada 24 Mac 1952, pertahanan awam ni ditubuhkan secara rasmi lah. 24 Mac 1952. 52. Ya betul. Belum Lepas merdeka. tu pada tahun 1994, Okey. APM ni dikenali dengan JPA 3. Sebab apa JPA 3? Sebab masa tu ada 3 jabatan dalam perkhidmatan awam lah. Yang pertama Jabatan Perkhidmatan Awam, yang kedua Jabatan Penerbangan Awam, yang ketiga Jabatan Pertahanan Awam. Pertahanan Awam. Sebab tu kod dia jadi JPA 3. Okey, selepas JPA 3, nama Pertahanan Awam ni pula ditukarkan kepada Jabatan Pertahanan Awam Malaysia, iaitu pada tahun 2008 lah. 2008 tu masa tu orang panggil JPAM lah. JPAM tu nama tu sampai sekarang melekat. Sedangkan pada 2008 diperkenalkan JPAM. Seterusnya pada tahun 2016. 2016 ni diperkenalkan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, iaitu APM. Okey. Tapi mindset atau persepsi orang awam ni biasa dia orang kenal dengan Yang mula-mula JPAM. dulu, ya. JPAM. Kalau sebut APM ni kalau pergi mana-mana kan. Sama ada agensi ataupun orang awam kan. Kadang-kadang ada yang jumpa-jumpa daripada mana? APM. Dia orang macam APM. Apa tu APM lah? Ya. Ada yang ingat APMM. APMM kan lain, agensi maritim tu kan. Dia orang ingat yang tu. Sebenarnya lain, bukan. Sebenarnya daripada JPAM. Itulah sedikit tentang pengenalan sejarah Angkatan Pertahanan Awam lah. Jabatan Pertahanan Awam Malaysia kepada Angkatan Pertahanan Malaysia. Ya, Itu betul. dia cerita dia. Baik. Bila sekarang orang dah kena, macam tadilah persoalan tu tetap ada kan. Persoalan tu tetap ada. Kadang-kadang nampak bila anggota-anggota kita turun padang dalam sesuatu kes ke apa ke kan, orang dah keliru JPAM lah apalah kan. Kita nak pergi pasal tugas. Sebenarnya tu apa benda tugas dia tu? Bila kita dah tahu yang tadi asas dia sejarah kita tahu dah. Kan macam mana ditubuhkan disebabkan peperangan apa semua tu. Jadi sekarang ni tak berperang ni, apa sebenarnya tugasnya?
Okey, tugas kita biasanya kalau orang sebut Jepam ni mana takat ular. Sikit-sikit takat ular. Betul? Saya pun kalau jumpa jiran kalau takat ular. Itu je main Takkan step kan. hari tengah ular Takkan hari-hari takat ular kan. Sebenarnya apa ni Angkatan Pertahanan Awam Malaysia ni, APM ni, kita lebih pada khidmat kemanusiaan. Khidmat kemanusiaan seperti contoh ada berlaku bencana banjir, tanah runtuh. Okey. Contoh kalau accident pun sama juga. Okey. Kita antara bantuan awal lah. Kita bagi bantuan awal. Contohnya macam kat daerah sekiranya ada kemalangan. Okey. Biasa orang akan call 999 kan. So diorang akan decide, diorang akan hantar ke kita. Pusat kawalan hantar ke kita. So kita akan respon lah. Itu bantuan awal kecemasan. Bantuan awal kecemasan ni kita tengok biasa ambulan daripada APM lah. So kita akan hantar ke ni lah hospital lah. Macam tu. Salah satu lagi kita juga terlibat dalam menjalankan operasi mencari orang yang hilang. Sekiranya kalau kita tengok ada kes-kes orang hilang, kita juga terlibat macam tu. Selain kita, ada juga jabatan-jabatan lain seperti bomber, PDRM. Kita saling bekerjasama. Kita dah macam adik-beradik lah. Selalu kalau macam ada orang hilang je, muka-muka ni lah. Maksud kata APM, bomber, lepas tu PDRM dan jabatan-jabatan yang berkaitan lah. Kita ada peranan dan tanggungjawab masing-masing. Itu antara tugas-tugas kita. Dan selain itu, untuk kita juga ada unit latihan. Di mana unit latihan ni biasa kita akan ada program-program di sekolah-sekolah, di sekolah-sekolah atau pihak di komuniti-komuniti atau agensi-agensi. Biasanya kita buat latihan lah, latihan pendidikan awal kepada ni lah orang awam tentang nak respon kes macam mana, nak menyelamat macam mana, nak melawan kebakaran macam mana. Kita yang basic asas je lah. Okey, macam itu cerita dia Koma. Tu secara asas dia macam itu. Kalau bencana ataupun kes-kes yang memerlukan tindakan yang lebih cepat ni, selalunya APM akan sampai dululah. Macam tu. Kita tanya pada Encik Raimi. Baik. Okey, baik. Apa ni, Chow? Nak cerita lah sikit. Itulah pentingnya podcast lah, program-program podcast macam ni lah. Untuk kita sampaikan, kita bagi tahu, kita maklum kepada orang awam mengenai fungsi pertahanan awam yang sebenarnya. Okey, rata-rata banyaknya orang awam dia tak tahu. Contoh. Betul. Macam bahagian PRO, boleh ke buat video macam tu? Betul. Boleh ke kanjak-kanjak macam tu? Betul? Lagi-lagi badan uniform pula je. Macam betul je? Betul. Okey. Timbul persoalan, timbul pertanyaan daripada audiens lah, daripada orang awam. Kenapa boleh ke macam tu? Walhal, itu hanya salah satu teknik penyampaian yang kita kena sampaikan Dunia dalam bentuk macam tu. dalam bentuk humor, kelakar pun. Betul. Kita sampaikan ilmu pertahanan awam. Itu memang kita buat lah. Daripada segi humor lah, lawak lah. Yalah, kita kan. Betul. Kita ada guideline kita lah. Kita ada guideline dia. Okey, alright. So, penting orang awam tahu peranan pertahanan awam sebelum, semasa dan selepas peperangan ataupun bencana ataupun yang berlaku lah. So, lepas tu orang awam tu pula kena faham fungsi pertahanan awam tu sendiri. Okey, sebenarnya pertahanan awam ni di peringkat daerah, negeri ataupun peringkat negara pun dia fungsi sebagai sekretariat. Sekretariat pengurusan bencana. Sekretariat pengurusan bencana. Okey, tangkap ular, orang lemah, lagi apa? Tangkap musang, bakar sarang-serangga, itu hanya sekadar perkhidmatan kemanusiaan yang ditawarkan. Ya. So, orang awam yang tengok podcast ni kena faham betul-betul. Kena faham betul-betul. Bukan semata-mata tak, APM tengok baju biru je ni tangkap ular. Tengok baju biru tangkap ular. Tak, salah. So, fungsi pertahanan awam tu sebenarnya lebih besar. Okey, daripada segi bencana. Bencana alam, bencana peperangan. Okey? So, termasuk yang salah satu peristiwa yang berlaku besar pada negara itu di Sabah lah. Okey, fungsi pertahanan awam sendiri semasa bencana peperangan berlaku. Kan, seperti di Lahad Datu lah. Peranan kita yang sebenarnya kan. Ada APM terlibat? Ada, kita ada akta ada untuk ni, ada. Kan? Kita lah buat pindah keluarkan mangsa apa semua kan. Tak semesti kita tengok tangkap ular tak. Kita berfungsi sebagai sekretariat di bencana di daerah lah. Itu banjir pada Cok, salah satu kelebihan negara kita ni dikurniakan oleh Allah tenang, harmoni. Betul. Jadi
kita tak dapat menyaksikan sebenar apa tugasnya. Dan biasa kes ular memang orang itu punca orang kata nangkap ular je lah kan. Dia sebenarnya ular tu sekadar perkhidmatan kemanusiaan yang ditawarkan lah. Sebab ular ni boleh menimbulkan panik, bahaya, malah melibatkan nyawa lah kan. Kan, so seksyen dia peruntukkan untuk PM menyelamatkan harta benda dan nyawa. So melibatkan ular ni orang panik. Orang takut tangkap, dah kena patuk kan, boleh melibatkan nyawa. Betul. Kan, so kita tawarkan perkhidmatan tu untuk menangkap dan sebagainya lah, memindahkan lah ular tu apa semuanya. Masuk sarang serangga. Sarang serangga betul. Ya, terbuat. Sarang serangga boleh melibatkan melibatkan nyawa tu sendiri. Kan? So kita neutralkan benda tu, kita settlekan benda tu, kita selesaikan, kita pindahkan sarang serangga tu ataupun kita musnahkan lah. Itulah. Persoalan dia bila Encik Raimi dah cerita macam tu kan. Banyak benda, banyak skop yang APM buat. Betul. Kan? Ada orang selain daripada dia nampak APM ni ular, dia nampak juga APM ni seakan-akan bomba. Accident sampai. Ya betul. Betul. Nak membeza ke tu apa benda? Betul yang Cor kata berdawai tadi, mewakili suara penonton lah. Baik tak payah APM ni, bomba dia. Contoh kan. Itu orang suka cakap. Ni sebenarnya apa yang nak membezakan APM bomba? Okey, tapi untuk APM, okey, contoh macam accident ni kan. Okey, kenapa tak panggil hospital? Kan? Padahal benda tu sekali. Padahal benda tu kerjasama tu sebenarnya sekali, tak ada masalah. Kan? Cuma kena fahamlah peranan, maksud saya pasukan penyelamat dan pasukan keselamatan. Faham? Faham pasukan keselamatan dan faham fungsi pasukan penyelamat, dia akan faham. Dia ada beza bomba ke, APM ke, rela ke, tentera ke, hospital ke, polis ke, tak ada masalah. Walau kami dalam satu task, masing-masing ada peranan. Masing-masing ada peranan, tahu dan tanggungjawab je lah. Kalau diteliti akan nampak sebenarnya beza. Akan nampak, betul. Sebenarnya. Tak ada masalah. Pun sama juga. Macam jawab. Okey, sama juga macam accident, sakit apa semua kan. Salah satu perkhidmatan kemanusiaan yang kita tawarkan, kita ada ambulans. Kita ada ambulans four wheel drive, kita ada ambulans yang untuk on road biasa dengan, tak ada masalah. Kita tawarkan juga, boleh gunakan perkhidmatan tu. Sama je tas dengan pihak hospital, ambulans swasta pun sama juga, tak ada masalah. So kita ada section. Kita ada section. Kita ada section ambulans, kita ada section bomba. Kita ada. Okey. Kak Sal. Bila sebut pasal ambulans pun semua tu kan, dan semesti dalam ambulans tu sama macam ambulans. Sama kita ada AED yang berpuluh ribu harga tu pun kita ada kat dalam tu. Anggota yang menguruskan situasi macam tu, contoh kemalangan, dia pun ada asas. Kita ada pusat latihan yang melatih kita sebagai first responder life support, kita ada. Tapi fungsi kami tak seperti macam paramedik ataupun doktor pakar, tak lah. Tapi fungsi dan peranan APM ni sebagai first responder. First responder yang terlatih. Kami ada 4 atau 5 pusat latihan lah. Memang ada anggota wajib pergi khusus medik ni lah, untuk first responder. Tapi tak lah sampai ke doktor pakar pun tak ada lah. Jadi tu doktor pakar tu apa semua, doktor pun kita ada skop lain pula. Kita ada skop lain pula. Yang menyertai anggota sebagai sukarelawan, sebagai seorang doktor. Gitu. Betul. Kita ada 4 pusat latihan sekarang dekat Malaysia ni. Okey, boleh kongsikan kat mana? Kita ada dekat Pulau Apat, dekat wilayah timur, kat Pahang. Kita ada kat Alfa Bangi, kita ada kat Pulau Pas, Johor. Lepas satu kita ada dekat Kedah. Kita ada 4. Kedah Pulau Pau. Pulau Pau, Balik. Pulau Pau, Pulau Pas, Pulau Pat, Alfa. So dalam Semenanjung ni, inilah 4 pusat latihan. Biasanya 4 pusat latihan ni kata anggota-anggota yang nak belajar kursus-kursus tu semua kat 4 ni lah. Pusat latihan pertahanan awam. Pusat latihan. Memang anggota wajib yang kita hantar ke sana lah. Bila kita dengar Cik Raimi cerita dan Kak Sal kita bagi tahu tadi, dia membayangi kepala otak kita bahawasanya kopi ni berat rupanya kan, dan banyak sebenarnya cabang yang APM ni buat. Betul. Tetapi macam cakap bola, Cor akan mewakili netizen ni. Cor, ini kalau nak masuk lah APM ni, masuk JPAM ni, kena pakai kabel. Sebab dia bukan roja teruk sangat kan. Tuan lah kan. Macam mana kita nak apply masuk? Orang kata pakai kabel ni, betul ke tak betul?
Dia anggota sukarelawan ni lah, saya betulkan. Dia ada syarat-syarat dia. Okey. Untuk uniform, mana-mana uniform, dia ada syarat-syarat dia. Dari segi BMI dan lain-lain lah. Okey. Paling penting berdisiplin lah. Okey. So, nak masuk dia, syarat utama dia lepas umur 18 tahun ke atas. Okey. Sihat tubuh badan. Baik. Itu antara syarat-syaratnya. So, anda boleh pohon dekat daerah masing-masing. Okey. Dia dalam Malaysia ni setiap daerah ada. Oh. Sebab ramai orang tak tahu macam mana kita nak apply. Sedangkan setiap daerah ni open. Macam untuk Kuala Kangsar ni kita hari-hari ada je. Maksud kata contohlah tiba-tiba COR berminat kan. Okey. Tiba nak minat hari ni ke atau esok nak masuk. So boleh datang terus walk in ke pejabat daerah. Tapi datang time office hour lah. Jangan datang time malam pula kan. Yalah, kena office hour. Kena office hour lah. So kat situ bila datang, okey, isi borang semua, so lengkap semua, sihat tubuh badan semua. Okey, so kita akan hantar kursus. Okey. So dah lepas settle kursus tu, barulah boleh terlibatlah jadi anggota ni kan. Dia kursus ke rekrut? Kursus asas pertahanan awam. Biasa kita akan dedahkan dengan basic dulu lah. Saya sebut antaranya lah. Antaranya macam pertolongan cemas, Okey. kawat kaki, Oh. kan. Lepas tu melawan kebakaran. Okey. Itu antaranya. So diorang akan didedahkan lah. Kita juga ada kursus untuk mengendalikan haiwan berbisa. Seperti ular lah. Kita ada semua ada kursus-kursus tu. Lepas tu macam saya bagi tahu tadi lah, kita antara first responder yang sekiranya ada berlaku kemalangan. So kat situ pun kita ada kursus. Bagaimana nak membuat teknik rawatan yang betul. Teknik sekiranya tercekik ke, pensan ke apa, kita ada belajar. Kita tak ada daftar-daftar je terus bekerja. Tak boleh. Tak boleh. Kena juga. Itu kan tiba-tiba ada orang accident ke, lain luka lain yang diikat ni. Itulah. Tapi Itu kalau tak ada daftar tu dia akan jadi rupa Rokiah lah. Dia jadi orang Rokiah lah. Saya nak sentuh sikit pasal yang kursus boleh, asas boleh. lah kan. Boleh. Okay, kursus asas yang dijalankan tu untuk melayakkan seorang-seorang tu mendapatkan nombor badan dan CJ kursus asas lah. Okey. Kunci utama. Maknanya dia dah ada di kursus asas tu, dah dapat nombor badan, dia ingat dia boleh bertugas lagi, tak boleh lagi. Sebab kita kategorikan masih belum mahir lagi. Itu yang wujud pusat-pusat pertahanan awam ni, pusat latihan pertahanan awam ni. Kita akan hantar. Kita akan hantar untuk dia orang buat menyertai kursus lanjutan lah, menyelamat, medik, kebakaran. Kan, kita akan hantarkan dia orang untuk kursus tu dulu. Dia orang dah mahir, baru dia boleh bertugas di daerah-daerah ataupun unit yang berhampiran lah. So setengah orang tu dia tak faham lah. Kenapa kursus tak boleh masuk lagi? Tak boleh lagi. Kena pergi ke pusat latihan pertahanan awam dulu untuk dia betul-betul mahir. Untuk menyelamat baru dibenarkan bertugas lah. Kena lasok lu. Tak juga, mesti mahir. Mahir. Lasok tu memang wajib lasok lah. Kan? Tu dah tak berani pandai betul. Cuma gaya nak masuk roja menyusahkan orang je. Memang banyak orang dekat kan. Tak tahu Jadi kenapa. Rokiah. Kenapa dah habis tu tak boleh masuk lagi? Tak boleh lagi. Itu hanya asas dia kita bagi kan. Dia kena hantar ke pusat latihan yang pertahanan awam. Dia dah mahir, wajib dia ada 2, 3, 4 kursus. Dia dah mahir baru boleh bertugas di daerah ataupun unit. Kena juga. Ya, kena juga. Wajib. Betul. Mahu pun yang lama. Setahun sekali atau 2 kali wajib kena pergi. Orang lama pun dah kena. Orang lama pun juga. wajib kena pergi. Dia macam kita nak refresh refresh. balik lah. Ya. Kita nak refresh balik teknik yang diorang gunakan Ya. betul ke atau tidak. Macam tu lah. Lupa Wajib pergi. Cor. Kalau duduk ngadap ke Wajib wadah tu pergi. lama-lama, mana nak ingat tentang kat ular macam mana. Nak edit ni benda apa ni. Nasa peronggonggol lah. Dah lupa nak sebutnya. Jenis-jenis ular kena tahu. Ya. Macam kursus menyelamat. Okey, dalam menyelamat bermacam-macam jenis kursus. Untuk kebakaran pula bermacam-macam pecahan jenis kursus. Kan? Kebakaran pun sama juga. Medik pun sama, dia ada cabang-cabang kursus. Kena ikut semua tu. Kan? Bukan orang kata kalau medik saja tak. Dalam medik dia ada bercabang-cabang jenis kursus. Kena hadiri. Kena sertai. Dapat sijil, orang adakan dia mesti ke macam kompeten lah. Kompeten tu anggota-anggota tu. Wajib lah pergi. Apatah lagi orang awam yang baru masuk APM kan. So memang wajib kita hantar lah. Memang wajib. Ya. Memang wajib. Itu dia. Demi orang kata kualiti dan demi kita punya bawa nama tu. Ada orang kata bawa nama uniform, kita bawa nama uniform, tiba-tiba kita tak boleh lah. Tu. Penting. Masuk dulu baru tahu. Masuk dulu. Lepas tu satu lagi. Istimewanya. Masuk peri je.
Semua tanggung. Dibayar lagi allowance. Tempat tinggal lagi dibayar. Pergi hantar pergi balik lagi. Ya, Semua pergi kursus dapat pasukan yang tanggung. duit. Makan free percuma, tempat tinggal percuma, seronok. So datang mana ni? Setengah orang dia tanya, kena bayar ke? Macam mana tempat tidur? Macam mana pula nak pergi sampai ke Johor tu? Macam mana? Tak, semua pasukan tanggung. Pergi balik makan tidur semua tanggung. APM ni lah. APM ni saya cerita sedikit APM ni antara yang banyak kursus lah. Kursus-kursus yang disediakan. Contohnya kursus asas renang, kursus AND, kursus melawan kebakaran. Banyak lagi lah kursus navigasi darat, ikhtiar hidup. So banyak kursus-kursus disedia dekat pusat-pusat latihan. MOB pun ada. Kursus-kursus ni Soft secara Office percuma. Basic pun ada. Adobe Photoshop nak ambil Pengurusan. gambar semua ada. Pengurusan. Beratus, ada 100 lebih kursus yang ditawarkan. Secara percuma. Kalau kat luar sana, yalah sebab yang lain semua orang kata ada orang kata perniagaan sendiri masing-masing kan. faham. Of course lah berbayar. Tapi dengan anda join sukarelawan ni, anda dapat ilmu tu secara percuma. Dan diiktiraf lah. Sebab kita nak bekerja ni, kita kena ada ilmu. Betul. So bila kita ada ilmu, maksud kata kita belajar tu sambil-sambil kita ada value diri kita. Ada nilai contoh, dia, betul. kursus asas renang, kursus scuba dan sebagainya. So kita ada benda-benda tu. Tak perlu risau lah. Tak perlu risau. Tak perlu risau. Daftar sebagai anggota sukarelawan. Lepas kursus asas kita hantar pergi kursus. Free saja. Semua kerajaan tanggung. Pasukan yang tanggung. Dihantar balik tempat tidur. Dibayar lagi allowance. Terutama yang Gen Z sekarang kan, zaman belia ni. Ya, betul. Orang kata saya alu-alukan lah. Orang kata dah habis-habis belajar tu kan. Dekat mana kita nak bekerja. Sebab kalau kita interview biasanya mana-mana pekerjaan pun, biasa first kali selain akademik, apa yang ditanya adalah pengalaman. Betul? Betul. Macam mana kita nak ada pengalaman kalau kita tak tempuh kita dia. tak tempuh. Betul. So daripada APM ni insyaAllah korang boleh ambil pengalaman tersebut. Kita akan latih lah. Contoh kita yang mana baru habis belajar ni, didedahkan dengan ilmu-ilmu yang macam saya bagi tahu tadi lah. Menyelamat kecemasan, melawan kebakaran, navigasi darat, AND dan sebagainya. So korang boleh bekerja. Dari situ korang ada pengalaman. Pengalaman-pengalaman tu yang korang boleh guna kat luar sana. Dan benda ni orang kata sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Bukan manfaat kat diri je. Kita manfaat dekat orang sekeliling kita. Okey. Faham. Itu yang dia punya Teras utama. Teras dia tu. Okey. Sambil tu minum. Jemput minum. Ini ayo ni kalau tak minum rugi tuan. Rugi je. Sedap. Mana ni? Sedap orang Kuala punya. Kopi usang kau mah. Kopi usang. Yang demo minum ni butter cream latte. Yang Cho minum ni Spanish latte. Cho punya favourite. Sama-sama. Kan? Cho, Spanish. Spanish latte. Sedap. Macam selera Rokia. Nampak tak komen kita hari ni baru kita terfikir dan baru kita dapat info yang kita tak pernah fikir pun sebelum ni. Macam kita cakap pada awal lah. Tak habis-habis orang kata tangkap ular. Tak habis-habis kata macam tak ada kerja sangat. So hari ni Cik Rahimi kita dah cerita banyak dah. Dan bila Cik Rahimi cerita banyak pasal kita punya operasi-operasi semua, kita nak sembang Cik Rahimi. Boleh, baik. Boleh. Sebab antara orang lama di Kuala. Anggota yang lama di Kuala kan. Hidup Mungkin juga. kalau ini bukan soalan lah. Baik. Ini mungkin macam perkongsian. Ya. Antara yang perkara besar, kes besar ke apa bencana ke yang pernah dibuat lah di Kuala ni yang pernah Cik Rahimi terlibat. Okey. Boleh kongsikan. Okey, Untuk kalau cerita best. about operasi ataupun bencana yang paling besar, paling rumit lah bagi saya, agak complicated lah masa tu, tahun 2014. 2014. Di mana bencana besar melanda negara. Masa tu musim tengkujuh. Okey, 2014 banjir besar di Malaysia. Ingat tak? 2014 tu. Saya rasa penonton-penonton pun ingat lagi tu. Kuala terlibat tu. Termasuk Kuala Kangsar. Ya. Rata-rata rumah yang berhampiran Sungai Perak ditenggelami air lah. Hampir 4 atau 5 PPS diwujudkan. Berminggu-minggu kena tunggu. Beribu-ribu orang mangsa lah. Okey, masa tu kita masih belum lagi sekretariat. Okey, masa tu kita masih lagi bukan bahagian pengurusan bencana. Okey, di bawah MKN lah. Agak kelam kabut masa tu. Agak kelam kabut. Tiada pengkhususan, tiada cara kerja yang PTO yang ditetapkan masa tu kan. Jadi kelam kabut. Dari segi bantuan, dari segi penyelamatan, makan minum yang nak diuruskan di PPS. Jadi kelam kabut melibatkan ribuan orang lah. Masa tu memang melibatkan semua agensi lah. Semua agensi terlibat.
tahun 2014. 2014. Kan? Selepas habis 2014 tu 15 16 pun ada juga tapi tak ada dah berapa teruk. So secara personal daripada saya 2014 lah. 2014 tu memang agak kelang kabut lah masa tu Pertahanan Awam agak kelang kabut. Selepas Kuala- masa tu kami Pertahanan Awam dibuat sebagai Sekretariat Pengurusan Bencana. 2014 Jepam ke? Masa tu Jepam lagi. Jepam. Masa tu JPAM lagi. Sebab Jabatan 2018 2016 baru APM diperkenalkan. 2016 okey. Tapi apa yang orang sebut sampai sekarang orang duk sebut Jepam ni. Tapi sebenarnya Ha. ada lagi satu yang Hmm. COVID. Ya tu masalah global lah. Dia Tu yang salah satu lah. baru. Tu salah satu lah. COVID. Saya Okey, tak masuk masa lagi. cerita masa di Kuala, COVID masa di Kuala. Ya. Apa yang ABM buat masa tu? Tanya ni. Saya tak sempat masuk masa tu. Oh, belum lagi. Biasalah Rugi. perintah kawalan pergerakan tu. Kita kena patuh lah. Ya. Ada arahan-arahan tertentu untuk pengurusan masa-masa yang dijangkiti. Oh. Yang disyaki maupun yang dah dijangkiti. Sama ada buat pemindahan di hospital maupun pengurusan di tanah perkuburan sekali pun. Di pusat-pusat kuarantin. Termasuk anggota sendiri dijangkiti. Kita nak tolong orang. Okey, nak tolong orang. Ada juga anggota. Kita tak susah nak cakap kan macam mana kita nak hindarkan benda tu. Ada juga dijangkiti. Ada juga kontak rapat ada tu kan. Kan? So pengurusan pusat masa tu Pertahanan Awam masa tu banyak uruskan di pusat-pusat kuarantin lah. Di Ipoh kan, di stadium apa semua, di Taiping dan seluruh negara lah. Kan? Masa tu kita nak uruskan pusat kuarantin tu yang agak dengan Pengalaman baru kan masa tu kan. ya. Pakai baju suit tu. Ya. Panas berpeluh-peluh dia cerita PPE saya dengar lah. Masa COVID ni orang kata benda yang baru Masuk. kan. Kita tak jangka langsung. Ya, betul. Tiba-tiba ada COVID. Apa benda ni kan? Pengalaman pertama negara kan. 2 tahun, tu. 2 tahun juga kita bergelumang Ya, benda macam tu. betul. Mengelupur masa tu. Memang mengelupur. agak betul. Itu salah satu. Terima kasih. Kyo, ingatkan saya. Ya, Saya pun Rokiah tak sebab tak ada tu Rokiah rasa kenapa aku dah awal masuk. Tapi kita memang kena singkirkan COVID tu daripada Kuala Ha, sebab itu ya, peristiwa betul. hitam kan. Betul, Menyedihkan apa semua kan. Habis collapse semua lah. Habis. Allah. Tuan, ni nak tanya sikit. Ini lari daripada soalan yang kita planning lah kan. Bila ramai orang tahu sekarang dah menonton separuh ni, orang dah tahu dah skop kerja apa semua rupanya hebat kan. Rupanya tak terfikir di akhir semua. Ada juga orang kebanyakan orang nak masuk badan reform ni salah satu sebabnya suka uniform tu sendiri. Kan macam contohlah Chor, kalau Chor tengok polis kan, Chor suka polis yang pakai helmet itu ada senapang apa. Kita suka yang sarak-sarak tu kan. Di dalam APM ada ke uniform yang macam tu? Maknanya yang melibatkan aksesori yang berlebih-lebih kan? Dalam APM sebenarnya ada. Ada? Iaitu PASPA. PASPA tu apa nama? PASPA singkatan daripada Pasukan Pertahanan Khas lah. Pasukan Khas. Pertahanan Awam Malaysia. Di mana pasukan ni dia squad elite lah untuk APM-nya. Contoh kalau macam PDRM ataupun yang lain-lain kan dia ada komando, ada di unit-unit dia sendiri kan. Tapi kalau macam APM ni ada iaitu PASPA. So PASPA ni pasukan khas ni biasa dia terlibat untuk operasi-operasi besar lah yang high risk misalnya. Dia So latih khas lah. itu memang dia punya peralatan pun memang kalau nampak tu kalau biasanya time kemerdekaan. Time merdeka mesti akan nampak. Biasa ada perarakan. So masa tu lah kita nampak ada pakai helmet, lepas tu baju digital macam ni juga, tapi dia ada line tu kan. So itu unit khas lah untuk APM. Berkemahiran lah menggunakan peralatan-peralatan ya, betul. search and rescue lah. Dia special lah berbanding yang biasa ni. Macam kita yang jam. biasa. Ada tak APM melibatkan senjata? Setakat ni yang dibutuhkan tak melibatkan senjata api lah. Tak melibatkan senjata api. Masuk di Sabah itu lagi pun kan. Kita nak pergi ambil mangsa di sakit tu pun kita boleh gunakan pihak polis lah untuk iring. Sebab Bersama. buat kita tak ada keperluan lagi lah. Maksud Tak ada. kata itu ada peranan-peranan dan tanggungjawab agensi lain lah. Ya. Contoh PDRM, Betul. tentera dan sebagainya kan. So kita lebih memberi perlindungan kepada orang awam. Bantuan Berbalik bantuan kepada awam macam itulah. Peranan semasa peperangan berlaku tu. Sebelum, semasa dan selepas kan. Ya betul. Biasanya menyelamatkan nyawa dan harta benda lah. Ya. Kita tak tibatkan untuk keselamatan menembak musuh ni, kita tak tibat lagi lah. Itu. Tu dia Koma. Nampak tu. Yang dipikir kita hari biasa tu tak sama dengan hari Koma nonton ni. saya peribadi punya pengalaman. Selain daripada banjir tadi, Cik Raimi yang paling
mencabar Cik Remy punya operasi, apa yang Cik Remy boleh ingat yang boleh kongsikan? Okey, sepanjang 2009 sehingga sekarang lah. Selain daripada COVID tu. Saya masih lagi kekal dengan banjir besar 2014 tu. Memang complicated untuk uruskan mangsa-mangsa. Nak uruskan mangsa di pusat Pinang, nak pergi menyelamat mangsa lagi. Bukan di daerah kita je. Dipanggil pula di daerah luar untuk bantuan. Jadi kita, orang cakap tak balik romoh lah senang kan. Yalah. Redat rasanya kan. 2 Tak minggu, cukup 3 minggu, tidur sebulan semua. tu. Ya. Habis tu pula kita terlibat pula dalam pasca banjir. Pasca banjir tahu kan? Cuci rumah apa Ya, semua ya, dengan ya, ya. agensi pula. Ya. Bukan sebiji 2 rumah, beratus-ratus rumah. Okay? Mangsa pun jadi, dia orang punya perasaan pun jadi down lah masa tu kan. Apa ni, rumah rosak apa semua, harta benda pun dah hilang, ada hanyut di air apa semua. ya. So kita terpaksa juga tolong untuk buat kerja-kerja pembersihan kan. Pembersihan Orang dan kata khidmat sebulan kaunseling lah. tak balik rumah lah orang Kuala ke apa. Yang Ngepo lepek tu. lah. Lebih kurang gitulah. Habis tu pula kita pula diarahkan pula untuk pergi sokong apa ni, backup apa ni, bantuan kepada pasukan-pasukan sahabat kita di negeri-negeri sebelah dia. Kita kena pergi juga lagi pula. Tinggal pula keluarga dan anak isteri apa semua kan. Tu teman nak kabur, bukannya ulur saja. Bukannya ulur saja, bencana. Kita sebenarnya tahu utama bencana. Itulah bukan sukarelawan je dengan dia ingat sukarelawan tak ada buat apa, kerja sama je macam dia tetap tu. Penat kerjanya sama kan, Pengorbanan terima dia elang sama tu. je. Pengorbanan dia betul. sama, skop kerjanya sama. Sekarang malah lebih itu teruk. sebenarnya punca Cok nak tanya soalan yang agak panah ni. Itu daripada Encik Rahimi tu tadi kan. Cerita pasal banjir semua. Lepas tu pergi pula pada Kak Sal, kita tadi cerita pada awal dia jaga kewangan, buat kerja berkaitan kewangan. Tuan, adakah ini Cok orang awam ni? Cok orang awam ni. Pak, Cok telefon. Boleh tak APM rentang rumah saya ada ulur ni? Kena bayar berapa ringgit Soalan dia, adakah perkhidmatan tu berbayar? Okey, untuk perkhidmatan tu kita tak ada kenakan sebarang bayaran lah. Sebab itu dah termasuk kita punya peranan dan tanggungjawab. So kalau untuk panggil tiba-tiba ada ular kan, panggil. Itu memang tanggungjawab kita. Untuk mengenalikan lah haiwan berbisa. Dia kalau yang berbayar ni, contohnya sekiranya macam ada event-event besar, tiba-tiba dia perlukan khidmat ambulan. Okey, Khidmat ambulan pun biasa kita tak kenakan bayaran. Tapi petugas tu lah. Contoh ada jom heboh ke, ada event besar, karnival kan. Baik. Yang NGO buat, so dia invite kita kan. Yang itu mungkin berbayar. Itu pun bayar kepada petugas sukarelawan tu lah. So yang kalau khidmat kemanusiaan ni macam contoh tiba-tiba pokok tumbang apa tu, itu kita tak ada kenakan sebarang cas lah. So tak perlu risau lah ada ingat Kang tiba-tiba pokok tumbang apa nak kena panggil kena ni. Tapi janganlah yang pokok sendiri tanah kat rumah tiba-tiba kata nak tebang pokok durian ni, nak tebang ni, itu dah jadi lain pula kan. Nak pergi dia ada bela ular tiba-tiba nak pergi bersihkan ke rumah ke macam mana, itu lain lah. Itu Kan? lain. Sering kali kat Johor kan ada apa ni, audio lah, okey. Dia gunakan pertahanan awan ni boleh tak datang tebang pokok dalam hutan. So boleh apa pandangan Cho tu kalau saya tanya balik pada Cho. Orang dia cakap, boleh tak pertahanan awan ni tebang pokok tinggi tengah hutan tu? Saya nak lalu motor nak noreh takut kena timpa. Di tengah hutan tak melibatkan dengan rumah-rumah keliling, tak terlibat. So pandangan Cho macam mana je tu? Pada Cok, benda tu bukan kena dengan APM. Baik, kalau pokok tu timpa rumah, ada 2 orang tersepit di situ. Itu Pandangan baru- Cho macam mana tu? Yang itu baru kena. Nak sangat saya umum tahu peranan APM tu. Okey, sekarang tu dia main order, boleh tak tebang pokok? Kami sampai tengok menu. Okey, atas bukit tu jauh tengah hutan suruh tebang. Dalam kebun suruhnya kita buat. Macam mana kita nak buat tu? So benda-benda tu dia kena faham lah. Dia kena faham. Cho sendiri pun faham kan? Ya. Cho sendiri pun faham, alhamdulillah. Kena rumah ada orang tersepit, kena kereta ada orang. Beza dengan pokok yang di tengah-tengah hutan dia minta potong. Seolah-olah macam nak ambil kesempatan. Tak, kurang sesuai tu. Yalah. Betul Cho? Betul. Ya, alhamdulillah. Itulah sebab dia pada Cok macam ni. Kalau di pendalaman kampung-kampung masih lagi ada makcik-makcik kita yang tinggal berserangan kan, yang tak pandai digital ni. Jadi demo ni lah yang kata telefon. Mungkin kita tak salah kau juga kan. Demo pun tak tahu penerangan sebenarnya kan.
Bila telefon nak panggil ni kena bayar duit ni. Aku tak ada duit. Jadi ini dia koma. Bila koma generasi anak-anak ni dapat tahu benda ni, senang cerita pada poh-poh kita, mak-mak kita yang di kampung, tok-tok kita kan. Kalau kita tak ada di kampung, demo nak berurusan dengan APM macam mana. Tapi bak kata daripada Encik Raimi tu lah, benda yang melibatkan mengganggu kita. Menjejaskan kita. Bukan peribadi kita di kebun kita tu, kita rimah tengok pokok dia besar sangat. Aku nak upah orang ni 300 melayang telefon APM lah. Bukan. Cok, di situ pula ada satu kelas lagi saya beritahu yang pasal pokok tengah hutan lah contoh. Iyalah. Yang tak ada kena dengan apa ni, romoh orang rapat kan. Bukan tak boleh buat. Ada kelas lagi, ada ruang lagi di situ. Okey, kalau perlu juga untuk tebang pokok tu, libatkan dengan agensi lain. Penduduk kampung. Apa ni, bomba ke apa, orang kampung datang, kita gotong royong sekali. Pertahanan awam boleh datang, sertai sekali untuk gotong royong tu. Komuniti. Tak ada masalah. Ada lagi kelas. okey. Kan? Okey, saya akan tanya, ada siapa datang? Bomba ada, JKR, pihak berkuasa tempatan ada, PKK apa semua. Orang kampung ada lagi. Tak pernah saya tolak di Kuala Kangsar ni. Kami datang sekali. Kan? Kami datang sekali buat sama-sama ramai-ramai. Walaupun dia tengah hutan tu, buat gotong royong. Tumbangkan pokok, tebang elok. Tak ada masalah. Ada lagi kelas, ada lagi ruang lagi tu. Kan? Sekarang ni soalan macam ambil kesempatan. Kamu tembang pokok durian 1, 2, 3. Mok. Kan? So apa rasa Joe? Kalau Joe di pihak APM ni, kamu tembang pokok durian 1, 2, 3 tak kena orang tinggi. Alamak, saya cakap kan. Betul. Betul Joe? Apa rasa? Rasa nak marah pada. Nak marah kami tak boleh marah. Ini buat benda. Kita redha lah. Orang cakap sunudon je lah. Betul tak? Okey. Betul. Lagi satu mak bapak yang kat kampung ni sebenarnya kena dedah, anak-anak ni kena bagi tahu. Ada satu kes saya dapat. Bila saya, Sia, tolonglah telefon jap 99 tu ada tebuan. Cuba dial, cuba buat. Jangan takut. Bukannya nak makan orang 99 tu koma. Itu benar. Dia pun takut nak call. Saya cakap, Acik type, tekan 999. Jawab, kenapa ni? Cakap je. Nak dia tanya alamat, tanya nama. Bukannya minta nombor account, suruh masuk duit tu. Sebut pasal nombor tu tadi. Nombor tu tadi. Setiap pejabat mesti ada nombor kan? Ya betul. Adakah orang boleh telefon terus kalau tak nak telefon 99 tu, telefon terus boleh ada, tapi kita tak galakkan sebabnya bila call kita pun terpaksa juga call 999, kita ada call card dia, tak boleh sekarang ni, tak boleh. Data lah. Untuk data ni untuk sistem orang kata berapa kes apa semua macam tu lah. Apa-apa pun kami pun kena telefon balik 999. Sebab tu saya kalau saya ajar call 999 cakap. Takut, dia pun semua takut. Bukan tak boleh. Bukan tak boleh call terus ke pusat kawalan kami. Okay, kami akan tapis. Kita akan tengok. Kalau betul-betul dia kecemasan ataupun dia tengah nak kereta masuk dalam gaung, dia gunakan nombor handphone dia tengah tersepit, kita akan terus respon lah. Kalau saja-saja je, ular lidi je ada. Ular lidi. Contoh kan. Faham tak situasi tu kan. Bukan tak boleh call, bukan tak boleh call terus. Kita tengok kalau betul-betul bencana kan. Kita akan respon terus. Banjir ke apa, kita akan respon terus. Ya. Tapi setakat yang Cho tahulah hari ni, bukan Cho nak membodik apa, APM Kuala Kangsar memang tangkas. Itu. Terima kasih. Telefon ni baru seminit dah sampai. Setakat ni alhamdulillah lah Kuala. Betul ceritanya sebab di kampung-kampung Cho, secara mara Cho pun pernah mendapatkan perkhidmatan daripada APM dan setakat ni berpuas hati. Alhamdulillah, terima kasih. Cepat. Bukan apa, kami ada KPI dia. Kami ada KPI dan masa yang ditetapkan untuk sampai di satu lokasi kita mengikut jarak. Kita kena kadang-kadang ada yang ingat lambat tu, kadang bukan saja. Sebab sebagai contoh kan, contoh Kuala Kangsar ni luas. Okey. So tiba-tiba ada call. Contohlah si penduduk A call. Ada ular. Kita pun pergi kat Padang Rengan, dia dah menghala ke Taiping kan, contoh. Satu tim dah pergi sana. Dalam masa yang sama, ada pula orang lain call pula dekat Sungai Siput, dekat sepadan Sungai Siput kan. So benda tu biasanya kata kita terlibat dengan ni lah, orang kata salah satu faktor jauh, kita nak kena settlekan yang tu dulu. Baru kita boleh pergi yang seterusnya. Kita tak boleh nak pergi serentak. Atas faktor kekangan anggota lah. Kekangan anggota tu sebab dia start shift, dia ada team dia lah. So sekiranya berlaku serentak, ada 3-4 kes, memang kita akan settlekan satu persatu dulu. Tu kemungkinan ada orang awam dia kata dah call dah tadi tak sampai-sampai. Padahal waktu tu kita tengah respon kes lain. Ada kes yang serentak.
Misal kata contoh, saya bagi contoh macam pokok tumbang. Pokok tumbang ni kadang-kadang Kuala Kangsar ni tiba-tiba ada hujan ribu kan. Tiba dia berlaku serentak dekat ada 5 tempat contohnya. So kita dah pergi kat sini, yang kampung ni kita orang kata kena hold dululah. Tu saya nak orang kata nak inform, orang kata nak bagi pendedahan lah supaya orang awam macam ingat kita saja-saja tak respon, sebab jangan risau, kita ada KPI kita sendiri. Kalau kita lambat, kita pula yang akan dikenakan tindakan lah oleh jabatan. So macam tu lah. So itulah maknanya Goma, kalau macam tuan kata dia tengah buat kerja di Padang Rengah, tiba-tiba Sungai Siput telefon kan, so selesaikan tu. Sebab kita di Kuala ni pun memang kebanyakannya kampung. Kampung kau faham lah, kadang-kadang jalannya ceruk, line apa semua teruk, nak dapatkan barang, nak contohnya nak sembur baygon dekat apa nama serangga ke apa ke kan, benda nak cari stok itu di stok ini, macam-macam lah. Makan masa sikit, bukannya demo betul. sengaja lambat. Betul. Macam tu. Itu salah satu reason lah saya boleh kongsikan dekat orang awam. Kadang-kadang mungkin yelah sebab mungkin diorang tak didedahkan dengan penugasan ni, so mungkin ya ke ada respon kes-kes lain lah. Macam tu. Lagi satu prioriti keutamaan tu kita patut bagi antara contoh kes ular dengan sarang serangga penyengat. Okay. Kalau Cok, mana satu Cok nak utamakan? Ular atau penyengat dulu? Ular. Itu yang seperti dimasukkan. Cok Kes nak ni jadi PM ni. sehari ni dia makin hari makin berkembang kes ni. Bayangkan dalam sehari kalau 5-6 kes. Kalau Cok di pihak PM. Macam mana? Kalau 5-6 kes, 2 tim saja yang disediakan. Oi, mengelupa lah. dalam Tiga, masa sama. memang akan jadi perbalahan, akan jadi isu kan. So, pelang pada PM ni mana kita nak bagi prioriti keutamaan tu dulu. Kan? Yalah, betul. Kita arahkan orang betul. respon kes ular tu dulu. Yang lebih mendesak tu kita utamakan dulu kan. Lepas tu kita dapat pula maklumat Kemalangan Jalan Raya ada orang tersepit pula apa semua. Mana keutamaan? Pergi respon dulu itu. Kita akan buat macam tu. Itu yang akan timbul. Aku dah call 2 jam kenapa tak datang, bukan macam tu. Tak ada pun kita ke arah tu. Kita prioriti keutamaan kes tu kita perlu utamakan dulu. Kita kat sini kena saling faham memahami lah kan. Betul. Bila anggota kita ni dapat panggilan, demo pun faham kita dalam keadaan cemah ke apa semua benda, memang demo faham. Betul. Tapi dalam masa sama kita kena faham juga demo. Mungkin demo tengah berada di satu lokasi. Kaki tangan tak cukup kan. Pasukan demo, tim demo tu memang dua-dua pecah tengah buat kerja. Jadi makan masa sikit. Kita bersabar kan. Kalau kita ada ropok, makan ropok dulu. Ada TV, tengok TV dulu kan. Satu lagi sebelum saya terlupa, kita juga ada CDA. CDA tu CDA itu ialah Civil Defence Auxiliary, di mana kita tubuhkan di kalangan komuniti lah. Tujuan dia ini kita pasukan khas yang dilantik lah. Pasukan khas tu maksud kata pasukan penduduk setempat. Maksud kata kita latih orang awam, tentang orang kata macam mana nak respon kes sekiranya berlaku contoh bencana, nak membantu orang awam sebelum pihak agensi lain tiba. Maksud kata pihak agensi lain contoh bomba ataupun kita sendirilah. Itu salah satu orang kata fungsi untuk CDA. Sebab kita nyaris nak terlupa saya nak cerita pasal CDA tu. CDA ni orang kata kawasan penduduk setempat lah. Kalau macam kita CDA saya bagi salah satu contoh Lang Buana lah. So sekiranya dekat Lang Buana tu sekiranya ada banjir ke ada apa-apalah orang kata berkaitan dengan khidmat kemanusiaan, biasanya diorang akan respon dulu lah sebelum kita sampai bagi bantuan. Macam tu lah. Tu salah satu elemen orang kata dalam pertahanan awam, iaitu CDA. Okey. Bila dah cerita pasal itu, okey ni contoh Cok lah. Cok ketua kampung. Baik. Cok menonton podcast ni. Baik. Cok dah dapat info ni. Bila tuan cakap macam tu, aku rasa aku nak panggil lah APM datang kampung aku. Aku dengan JPKK kampung aku. Suruh dia bercakap bawah dewan sekolah ke apa ke, bagi penerangan rumah terbakar, ada ular macam mana. Macam tu boleh ke? Macam tu boleh. Boleh. Untuk macam kita selalu ada buat program-program dengan agensi. Salah satu contoh saya bagi tahu AADK, lepas tu Mardi, Fekra, penduduk kampung. Boleh. Kita akan buat latihan mengikut mata pelajaran lah. Sebagai salah satu contoh latihan nak mengendalikan apak, iaitu alat pemadam api kecil. Lepas tu latihan orang kata CPR, AED dan sebagainya. So kita boleh itu program dengan komuniti lah. So kalau mana ketua kampung yang dengar kan, cuba kita nak ada program lah, nak buat satu program, so dia boleh
berurusan dengan APM Kuala Kangsar lah. So orang kata boleh datang ke pejabat, hantar surat, kata kita nak katalah ada 60 orang ke 30 orang okey, kita nak belajar lah ilmu tentang CPR dan sebagainya. So Memang digalakkan. memang digalakkan Mudah sikit. untuk orang awam. Itu Cor, sebenarnya selain daripada perkhidmatan bencana yang kita tawarkan ni lah, yang kita sebut ni daripada sebagai sekretariat, latihan pun kita merangkumi aspek tu juga tau, latihan ni. Dari macam Cik Azam beritahu di PKK peringkat komuniti. Ya. Peringkat komuniti. Bukan peringkat komuniti je, di peringkat institusi, di peringkat universiti, di peringkat sekolah rendah, di peringkat sekolah menengah, ada pasukan-pasukan sokongan yang kita latih selama ni. Ya, betul. Okay, macam sekolah rendah, Proxpa. Sekolah menengah kita ada pasukan Kaspa. Institusi kita ada PISPA. Universiti kita ada SISPA. Di peringkat komuniti pula, kita wujudkan CDA, Civil Defence Auxiliary Member. Okay, yang biasanya dianggotai oleh penduduk-penduduk komuniti sempat tu. Okay, sebagai contoh, Cik Azam punya tim di sini, katakan ada 10 orang. Kita boleh wujudkan Civil Defence Auxiliary Member kat sini. Di atas, CDA ni dia ada 12 kluster. Okey, terang-terang Cik Azam bahagian multimedia macam ni, betul. Kita boleh pakai kluster multimedia. Boleh wujudkan satu tim Civil Defence Auxiliary Member untuk Cik Azam punya kru KKTV ni. Okey, kita boleh hebahkan ketika bencana berlaku. Sedang berlaku bencana, kita boleh hebahkan melalui podcast dan sebagainya, seumpamanya. Cuba faham kan? Faham. Kita boleh wujudkan. Mungkin Cik sebagai pengurusi CDA tu, kita boleh wujudkan. Boleh PM contoh. Daripada apatah lagi peringkat komuniti, kawasan-kawasan hotspot yang berlaku bencana. Memang kita akan wujudkan CDA. Dia ada kluster, dia ada pecahan. Okay, macam ni multimedia. Macam yang baru kami tubuh untuk KPI kami tu, pusat latihan Lambuana. Dia bahagian camp latihan. Perubatan. Engineer. Macam-macam lah. Dia ada 12 kluster. Faham? So itu peringkat komuniti. Okay? Bukan semata-mata bencana saja untuk pengantar tamu. Kau tengok ulo je. Tak. Itu perkhidmatan. Kita ada latihan pula. Kita perlu latih orang awam. Okay? Memang kita dah letak terang tu untuk latihan orang awam di peringkat sekolah, komuniti, NGO dan sebagainya. Ada. Benda tu ada. Coba perasan kan punya pegawai bersatu nampak Zelin, ada Izlan Yusof. Mana dia membuat nanti? Betul. Sebab kita ada bawah kluster. Kita kluster tu dia orang penting macam artis kan, dia orang bawa brigade kesenian lah. Kalau ada function apa, event apa semua menyanyian, dia orang akan turun lah. Tu dia orang akan turun brigade kesenian. Orang awam untuk Macam sertai Azam kita. Sebab tu kita lantik jadi orang kampung panggil untuk latihan kebakaran contoh kan. Kita boleh letakkan dalam tas latihan orang awam, tak ada masalah. Bermacam-macam latihan kita boleh latihan mengikut mata pelajaran dalam ilmu pertahanan awam tu sendiri. Medik ke kebakaran ke tak kira apa sekalipun boleh. Bagus. Latihan orang awam. Oh, bagus. Maknanya APM ni sangat dekat dengan kita. Dia bukan macam Cik Remy kata tadi nak pilih kasta, tak ada. Maknanya orang kampung dia PKK komuniti. Tempat belajar iaitu IPT ataupun sekolah pun masuk. Peringkat tertinggi masuk, peringkat bawah masuk. Jadi selesa sebenarnya untuk kita rapat dengan APM. Banyak faedahnya. Kita boleh perolehi. Cuma soalan yang di pertengahan podcast tu tadi. Yang ada cuba bagi hint untuk Tuan Ashraf sebab dia bukan orang Kuala. Kan? Ada bukan orang Kuala, dia bukan orang Perak. Tapi John nak tanya tu berkaitan dengan APM jugalah. Bila tuan berkhidmat di Kuala ni, apa yang tuan rasa mungkin cabaran dia unik sikit di Kuala ni? Adakah susah APM di Kuala ni nak menjaga daerah Kuala Kangsar ni? Apa yang susahnya? Dia bagi saya lah, mana-mana daerah pun sama je. Masing-masing ada tempat masing-masing. Tapi orang kata bila Kuala Kangsar ni, kita dikenali dengan Bandar Diraja, betul? Iyalah. Bila sebut Bandar Diraja ni, so kita tahu ini bandar yang unik dan ada sejarah dia sendiri kan. Orang kata, yelah raja-raja, istana raja kat sini, orang-orang VIP ramai duduk sini. So perbezaan dia kat situ lah berbanding daerah-daerah lain. Kalau dari segi yang lain tu sama je. Orang kata daerah lain sama je. Kita sebab status Bandar Diraja. Ya, betul. Status Bandar Jangan Diraja buat pastel, tak tahan dolat nanti korang. Buat lah, muka hala. Macam Kak Sal sendiri. Ya. Kak Sal kan duduk kat pejabat.
Lepas tu ada juga turun operasi-operasi ke apa kan? Ada. Apa yang rasa susah sepanjang Kak Syah berkhidmat ni? Sepanjang rasa susah tu. Susah tu tak ada, cuma kita rasa macam cabaran lah pada diri sendiri. Okey. Sebab saya dulu kerja bidang lain. Saya kulinari lah memasak apa semua. Tiba saya masuk Angkatan Pertahanan Awam ni. Dia jadi satu benda yang baru baru. Kepuasan. Kepuasan tu pun sama juga. Sebab saya bersukan. Kami ni dalam Pertahanan Awam ni kita ada sukan juga tau. Sukan Pertahanan Awam Malaysia. Satu Malaysia ni. Faham. Kita ni kan dulu bukan atlet kat Tati tu. Time tu lah nak keluar kan walaupun umur dah 37 tahun kan. Boleh lagi menang tu. Nampak tak? Kita rasa macam kepuasan tu seronok. Kita boleh mengajar, kita boleh keluarkan kita punya teknik mengajar. Boleh jadi rokiah, saya keluarkan balik saya punya teater tu. Saya boleh bersukan. Maksudnya bila dalam APM ni kita boleh jadi macam-macam. Yang orang lain tak tahu. Itu yang kita boleh bertahan walaupun kita sukarelawan, kita kontrak setahun. Kita boleh bertahan sebab benda tu minat, kepuasan diri tu. Dia boleh... lebih kepada kepuasan dan cabaran tu. Dan kita nak sahut tak cabaran. Cik Rahimi ni tanya, saya nak jadi jurulatih tak? Ngetor, mau tak ngetor tak? Aku dah lelak kopi ni. Tapi bila dia dilatih kan, kita pergi kursus, bila dia ajar, bila dia Cik Rahimi tolok saya pergi kan. Alhamdulillah. Setakat ni tanyalah okey ke tak okey, boleh jadi jurulatih. Dia kena switch lah, saya punya watak tu bertukar lah daripada yang rokiah loklak tu menjadi seorang yang jurulatih yang berkaliber gitu. Itu Koma. Di sebalik podcast ni, kalau kamu nak tahu, di sebalik podcast, kalau kamu jumpa dengan Demo, memang Demo sangat mesra dengan masyarakat. Cuma Demo sebenarnya masih menjaga integriti sebagai satu badan beruniform. Cuma kita konsep podcast memanglah kita kena opini, kita tak boleh macam buat bicara. Pendapat tuan bagaimana? Koma lah tak berkenan, ketik dah tengoknya, bosan. Dan kita sebenarnya memang kita sangat mengagumi badan beruniform ni. Bila kita jumpa kita tahu ada etika yang kita perlu jaga kan. Cuma mereka yang ada di sini memang santaikan diri sehabisnya untuk koma semua. Bukanlah orang kata demo melanggar etika, tidak. Kalau ikut koma, nak tahu demo masuk ke premis ataupun rumah pun pakai kasut. Sebab itu etika demo. Betul tuan? Betul. SOP. 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 Bukan biadab. Memang demo punya SOP salah satu dia SOP. ada SOP. Itu dia cerita dia semua. Dan Cho sangat menghormati demo dengan disiplin yang tinggi sebab permulaan sembang dengan tuan pun tuan cerita sama dengan badan beruniform lain. Kena jaga sematnya, kena faham apa yang digalas di bahu kan. Tu semua sama. Cuma yang Cho nak titik berat tu yang kamu tengok hari ni sampel-sampel sembang nama pun podcast. Tapi tak adalah kita kat luar kita nak hentam dia jumpa Encik Rahimi pun nak berseloroh dan tu pasal tak adalah. Boleh, tak masalah. Baik, kita dah nak sampai ke penghujung. Kalau ikut soalan memang banyak, memang banyak. Tapi kita punya kapasiti memang hanya 1 jam saja. Akhir-akhir katalah. Daripada tuan ke Cik Rahimi ke Kak Sal ke tak kisah. Kepada penonton-penonton kita yang menonton ni, Kuala Kangsar dan luar Kuala Kangsar pun ada. Mana warga Kuala Kangsar di perantauan kan. Apakah harapan daripada APM Kuala Kangsar ataupun ucapan kepada kita punya warga Kuala Kangsar yang selama hari ini pernah terlibat secara langsung maupun tak langsung bersama APM Kuala Kangsar? Apa kata-kata yang nak disampaikan? Okey, kata-kata saya sikit je. Sebab kalau saya cakap semua, nanti orang lain tak boleh cakap pula. Ya, betul. Dia dah jadi sambung sejam kan. So, saya sebut sikit lah. Saya menyerulah kepada orang kata warga muda ni. Gen Z ni ataupun bekas-bekas tentera yang bersara awal. So orang kata boleh join sukarelawan APM. Di mana kita ada banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kita boleh join untuk berkhidmat kepada masyarakat lah, terutamanya macam NGO. Sebab saya masa dulu PKP, masa PKP ada kawan-kawan saya yang dia volunteer untuk bantu gelandangan misalnya kan, untuk bantu orang awam lah. Dia memang dia punya jiwa dia suka bantu orang. So dengan APM ni, kat sinilah tempatnya korang boleh gunakan. Ni salah satu platform melunaskan korang punya cita-cita atau jiwa tu. Di samping orang kata dibayar allowance, lepas tu
korang juga orang kata didedahkan dengan kursus-kursus tu lah. So saya menyeru kepada orang awam supaya yang volunteer nak masuk tu boleh datang ke APM Kuala Kangsar. Lepas tu boleh isilah maklumat-maklumat yang berkaitan. Ada yang tanya macam mana, senang. Datang je. Datang time office hour, lepas tu isi borang-borang. So kita akan terangkan secara detail lah. Itu je harapan saya. Itu satu. Yang keduanya, orang kata sebaiknya pihak orang awam supaya lebih cakna lah tentang isu-isu semasa. Contohnya sekiranya ada berlaku hujan lebat ke apa semua, orang kata lebih cakna lah. Itu saja. Ya, Cik Raimi, silakan. Okay, awak kena ke Rukiah pula dulu. Baru betul ya. Sebab dia panjang tu dia tak ada cakap. lah. Okey, pada Kono saya tak dulu ada benda lah. tak? Seperti yang mana Tuan Syah cakap tu betul. Sekarang budak zaman sekarang ni sebenarnya dah ada dalam silibus buku teks pasal APM ni. Masa kami dulu tak ada. Zaman-zaman milenial ni tak ada. Kita millennial tak bila ada. dah tahu tu, join. Sementara nak tunggu keputusan ke, sambung belajar ke, second intake ke, ambil pengalaman. Bila dah tahu sikit-sikit ni, insya-Allah boleh bawa ke depan lagi ilmu tu nanti. Lagi satu, jangan lupalah follow kami. TikTok. Kuala Kangsar. Sambil tu kan like share. Sebab saya orang kata sikit Boleh. Sebab saya bila saya pergi mana-mana, contoh baru ni kita ada terlibat dengan kerjasama dengan ADK. Okey. Bila saya sampai, ni tuan yang Rukiah tu kan. Saya pergi pusat latihan kan. Contoh saya pergi pusat Pulapat. Saya pergi, tuan, mana Rukiah benda tu jadi sebutan. Ya. So Maknanya sampailah pada orang awam, pada masyarakat. Betul. Kata minta follow lah. InsyaAllah kita akan cuba Kita bagi sebaik mungkin. sokongan. Kita bagi sokongan pada demo. Cik Raimi kita. Ada lagi ke? Udahlah bagilah sejam. Ambil penuh kejap penuh. Sejam je. Baik, Alhamdulillah. Okay, tak ada apa pun daripada saya. Okay. Pintu APM Kuala Kangsar, okay, tidak tertutup. Sentiasa terbuka untuk anda hadir. Okay, hadir bertanyakan. Bermacam perkhidmatan, bermacam ilmu yang ada dalam tu. Kita boleh kongsikan bersama. So, pada yang di luar sana, hadirkanlah. Hadirkan diri ke Pejabat Pertahanan Awam Daerah yang berhampiran. Mendaftarkan diri anda sebagai anggota sukarelawan APM. Okay. Bermacam-macam ilmu, berjenis-jenis ilmu. Okay. Ilmu ni orang cakap belajar sampai ke liang lahat pun takkan habis. Ya, Betul. betul. Betul tak? Tepat. Hadir, datanglah. Okay, jadi kat sini saya ambil kesempatan. Saya cabar Tuan Ashraf Rukiah. Betul. Okay. Kau nampak? Apa tu Rukiah? Memang orang kata billboard. Memang ni lah saya cabar. Mungkin ada satu lagi watak. Okey. Okay, ada lagi satu watak yang akan memecah rekod Rukiah ni. InsyaAllah Tuan Ashraf. Kita akan jumpa. Nanti kan. Ya. Ada komen. Ini kenapa pada dengan KKTV lah. Tahu boleh. Kita nak record apa kan. Kita ada idea. Kita boleh kerjasama insyaAllah. Nanti kan. Ada Kita tengok. Akan ada satu lagi watak ke, dua watak ke, ataupun ada satu situasi yang heboh yang akan berlaku. Pak Kodi. Tapi macam mana pun tak lari atas penyampaian mengenai pertahanan awam lah. Yang penting message tu lah. Kita bukan suka-suka kita nak buat tu. Tapi kita buat dalam keadaan kita suka lah. Macam tu. Tapi sampai. Betul. Kita ada matlamat. Kita tetap ada. Yang penting matlamat ada. Betul. Pada Cor simpulkan hari ni kita podcast. Kalau kita tengok APM ni dia punya skop dia punya tugas dia, knowledge dia tak lari dengan kita. Contoh, kalau koma tak jadi anggota, tapi koma ada knowledge macam mana nak tangkap ular, dia berguna pada diri kita sendiri. Nampak tak itu? Jadi kalau koma panggil APM bagi apa ceramah ke, ngajar ke, ataupun koma jadi masuk jadi anggota demo ke, jadi daripada berguna pada diri sendiri, boleh guna pada jiran sebelah, boleh guna pada kampung sebelah, boleh guna pada semua masyarakat yang lebih besar. Itu je maksud Cor tu. Jadi akhir kata Cor mengucapkan terima kasih. Terima kasih pada Tuan Ashraf, pada Encik Raimi, Kak Syah kita dan juga Cik Syairah kita. Terima kasih banyak. Terus support APM Kuala Kangsar, follow, tengok konten-konten Rukiah kita. Follow, jangan tak follow. Follow. Sambil berhibur, dapat input. Dan sangat diadu-adukan seperti Tuan kata, Encik Raimi kata, pintu APM Kuala Kangsar sentiasa terbuka untuk kamu. Okey. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Kita nak terus minum kopi-kopi yang best ni. Minum. Kan? Ayo sedap. Oh, ayo sedap.
Itulah. Kopi usang kau mah. Kopi usang. kopi usang. Lepas ni boleh lepok kat kopi usang. Terima kasih kepada kopi usang kerana bawakan podcast kita hari ni. So kalau kau nak dapatkan kopi usang ni, ingat Cho punya flavor yang Cho suka ni. Tuan ke Cik Remy ke Kak Asra boleh try. Spanish latte yang ni Spanish kita latte, minum ni. Satu lagi coconut latte. Coconut Ha, latte. pelik kan? Nyo ni air nyo. Air nyo. Kena bagi try. Kena try tu. Ya, ini yang paling baru ni rasanya buttercream ni. Buttercream latte. Ha. Jom lepas Lepas hari nyo, kita minum nyo. Tak, sebenarnya dia dah sampai. Awak dah tengok dia atas meja makan di APM ni. Dia pernah tengok logo ni. Dah ada dah. Dia pernah beli dah. Demo lagi dekat je. Lagi dekat. Maknanya Sampai APM demo. memang minum ni. Genzi ya. Ramai co, budak-budak baru muda. Lawa-lawa co. Ya ke? Lawa-lawa co. Mana kopi usang? Ada orang tanya. Kat mana? Kopi usang ni kita cari Pasar Raya Ku. Pasar Raya Ku belakang Clifford. Sekolah menengah Clifford, kita ke turun bawah tu nampaklah kedai kopi usang. Memang padu. Okey, terima kasih banyak kopi usang. Terima kasih sekali lagi APM Kuala Kangsar. Sampai kita jumpa lagi dalam podcast show yang seterusnya. Jangan mengelupa ngelejak kau mah. Hidup biar berakeh. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.